Kalau kita lihat PWS Perbadan Wakaf Selangor adalah satu badan rasmi di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Saya pun terlibat lama dah dengan PWS ni dan cukup diyakini dan audit dia cukup maknanya luar biasa lah. Jadi tuan-puan tak perlu bimbang tentang duit ni sampai tak sampai. Antara yang digunakan adalah untuk membantu masjid-masjid, surau-surau, termasuklah mahat-mahat tahfiz. Tahun ni saja yang saya difahamkan 4 juta ringgit duit wakaf awam ini digunakan untuk membantu sekolah agama rakyat, sekolah SRA, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, tahfiz, pondok. Jadi duit-duit wakaf ini akan diberikan untuk membangunkan atau untuk menyelenggara, khususnya pahala tadi dia dapat berterusan. Bukan itu saja, peralatan-peralatan yang berkaitan tentang apa kita sebut dengan kesihatan, ia juga dapat membantu untuk masyarakat yang sakit di bawah B40 kan, dialisis. Duit mahal nak pergi kita nak pergi ke swasta nak dialisis darah ni kan seminggu 3 kali. Buat pinggang okey lagi kan. Alhamdulillah ya. Okey, kita okey. Tapi kesian sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi apabila ada je alatan-alatan mesin secara wakaf diberikan, jadi pahala tu masya-Allah kita seronoklah. Jadi sampai kepada masyarakat khususnya kepada B40 dan yang tidak berkemampuan.